Asal rasa geli je nak pancut awal. Macam mana nak kawal rasa geli supaya tak jadi pancut awal? Ramai tanya saya, berapakah masa yang sepatutnya dicapai untuk seseorang lelaki itu dalam kes pancut awal? Sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada definisi yang tetap berapa lama seseorang itu boleh bertahan. Ada yang diikut kepuasan masing-masing, ada orang 1 minit pun dah okey, ada orang 2 minit pun dah cukup untuk dia, ada orang mungkin lebih, dia expectation dia nak tahan 15 minit, ada orang nak tahan sampai setengah jam. Jadi benda ni subjektif, ikut kepada kepuasan masing-masing. Tetapi untuk mudah untuk kita merawat pasien, selalunya kita akan letak tanda aras 3 minit. Lelaki tu kena tahan sekurang-kurangnya 3 minit. 3 minit ini masa mudahnya in out lah, purely in out, tak termasuk masa foreplay bersama dengan pasangan. Bila lelaki itu dia cakap dia kurang 3 minit, kita dah boleh cakap dia ada masalah pancut awal. Jadi antara masalah yang saya nampak sering ataupun paling banyak terjadi yang menyebabkan bawa kepada masalah pancut awal itu adalah hypersensitivity ataupun terlalu sensitif dekat kawasan alat sulit. Okey, macam saya cakap tadi lah, geli sikit je dah pancut, geli sikit je dah pancut. So, kenapa terjadi masalah ni? Kita punya alat sulit untuk lelaki, seperti semua tahu, kalau ikut struktur alat sulit lelaki, kawasan kepala dan depan tu adalah kawasan rangsangan untuk lelaki. Untuk wanita lain, untuk lelaki, kawasan itulah. Kat depan tu, kepala dia, kawasan depan alat sulit ni, dia nipis satu, dan kedua, dia ada banyak sensori dekat depan. Memang ini bertujuan untuk bagi rangsangan untuk lelaki dan rasa lebih seronok lah. Isu datang bila terlalu sensitif, dan bila terlalu sensitif boleh bawa kepada masalah pancut awal. Jadi apa rawatan yang ada? Untuk soalan ini ada beberapa rawatan yang kita boleh offer, rawatan ubat dan juga rawatan bukan ubat. Untuk rawatan bukan ubat, anda boleh cuba amalkan exercise Kegel. Kegel exercise ini saya rasa ramai yang dah tahu, dia bertujuan untuk menguatkan otot di kawasan alat sulit. Itu bahasa mudah lah. So bila otot kuat, dia akan bantu anda untuk lebih mudah kawal supaya tak jadi pancut awal. Cuma Kegel exercise ni, macam ini ada exercise, anda kena rajin amalkan lah, kena buat setiap hari, dan kesan dia akan nampak selepas 1 atau 2 bulan baru akan nampak kesan. Okay, anda kena bersabar sikit lah. Jika anda nak cuba rawatan ubat untuk kurangkan rasa sensitif, kita ada beberapa jenis yang kita boleh offer, antaranya ubat krim, yang kedua ubat spray, yang ketiga ubat makan. Ketiga-tiga ubat ni bertujuan satu untuk kurangkan rasa sensitif di kawasan alat sulit, dan apabila kurang sensitif, dia akan menyebabkan anda boleh kawal dengan lebih baik dan panjangkan lagi masa untuk anda pancut. Untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan masalah pancut awal ataupun masalah apa-apa berkenaan dengan kesihatan lelaki, dapatkan konsultasi dengan saya atau boleh DM dan komen saya di bawah.